Syikin, kau kat mana? Aku kat luar ni, pergi beli barang kejap. Kenapa? Syikin, tolong aku. Sekarang ni kau kena pergi hospital Aman. Mia kat sana. Dia tengah gugup kat anak. Syirah cakap Dia tengah pendarahan yang sangat teruk sekarang ni. Astaghfirullahalazim. Kau pergi tengokkan Mia. Malam ni aku tekad aku keluarkan jemaah perempuan macam yang kita plan tu. Aku risaulah. Kau okey ke tu nanti? Bahaya tau Bayuri. Cepat, ke bawah, ke bawah. Selamat. Hati-hati. Semua dah ada kat sini? Dah. Semua jemaah dah ada kat sini kecuali yang memang nak ikut Walid. Saya pergi ambil mak saya dulu. Okey. Bot ni saya lepaskan dulu. Saya tunggu awak kat sini ya. Okey. Hati-hati. Okey, ini boleh jalan. Jalan dulu. Hello. Okey, yang trip boat ni aku dah bagi jalan. Okey? Nanti kau tunggu dekat sana. Okey. Aku satu van dah penuh ni. Okey, tak apa, nanti bila sampai kau bagi je orang jalan dulu. Okey, aku tengah tunggu Baiduri ni. Okey. Apa-apa kau beritahu aku. Hati-hati. Assalamualaikum. Bu, cepatlah Bu. Sempat Bu, insya-Allah semua dah keluar, tinggal kita je. Masih nak bawa. Ha. Pengkhianatan yang besar adalah pengkhianatan kepada umat. Pengkhianatan yang paling kecil adalah pengkhianatan kepada pemimpin umat. Kerana pengkhianat inilah yang akan merosakkan agama. Kau munafik. Kau bersaksi pada Allah dalam keimanan hati kau. Tapi kau sebenarnya pendusta. Kau rosakkan ummah. Kau sebenarnya adalah pengkhianat yang sebenar. Kemana kamu bawa mereka pergi? Aku bawa mereka keluar dari neraka nafsu kau. Walid tolong ampunkan anak saya, Walid. Dia bodoh, dia tak tahu apa-apa. Tolong ampunkan dia, jangan hukum dia, Walid. Tolong, Walid. Tolong, Walid. Orang yang berbuat khianat kepada mursyidnya sama artinya dengan berbuat khianat kepada Allah dan Rasul. Allah adalah firman-Nya yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mengkhianati amanat yang dipercaya kepada kamu sedangkan kamu sudah mengetahuinya. Surah Al-Anfal ayat 27. Aku bukan pengkhianat. Jadi hamba kepada penguasa yang zalim, yang cuba menutupi kerosakannya dengan dalil-dalil agama untuk kononnya menyokong kebijakan yang merosakkan akidah demi memuaskan nafsu serakah. Engkau sebenarnya pengkhianat yang sejati, Walid. Kurang hajar. Tak pernah aku ajak kau biadab dengan guru kau. Saya takkan taat pada perintah mursyid yang derhaka pada perintah Allah dan Rasul. Demi Allah, saya sanggup memeranginya. Dan ketika kau salahkan orang lain bermakna perjalanan kepada Allah masih jauh lagi Amali. Sudahlah Abi. Bukan semua yang memahami. Sia-sia kita berbalah dengan budak setahun jagung. Diri tidak cukup mengenali Allah. Aku ajar kau hari ini. Penyebab rusaknya akhlak adalah nafsu. Penyebab kesengsaraan adalah cinta dunia. Penyebab fitnah adalah dengki. Penyebab perpecahan adalah perselisihan. Aku lebih tahu tentang kebenaran sebab aku sudah hidup dalam kebenaran itu. Orang yang tahu tentang kebenaran adalah orang yang bersaksi dengan iman dan takkan mencampurkan dengan perkara-perkara syirik, Walid. Orang seperti ini takkan membatalkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi pada Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Orang seperti ini takkan merosakkan jemaah dan berpaling pada takwa kepada Allah, mengikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang yang hebat dalam beragama, tapi rasa kemanusiaan kau tak ada.
Untuk apa banyak ilmu jika perilaku kau tak mencerminkan itu? Untuk apa engkau hebat dalam beribadah kalau engkau tu mampu sujud pasu pada Allah, tapi kau tak mampu tundukkan hawa nafsu kau yang jijik tu? Hafizah! Hafizah! Hello, ya Ken? Ni yang kritikal. Darah dia turun banyak. Takkanlah sampai macam tu sekali. Ya, doktor yang beritahu. Lepas tu macam mana ni? Tak tahulah, doktor pun dah tak tahu nak buat apa dah. Darah dia tak berhenti turun dari tadi. Awak kena tunggu dia tau. Bahaya. Kalau jadi apa-apa macam mana? Awak jangan fikir macam tu. Awak tunggu je dia. Lagi pun sekarang saya tengah tunggu amal dengan baju dia sampai. Yang lain semua saya dah hantar dah. Yalah, okeylah. Nanti korang datang sini terus tau. Saya risau dengan Mia ni. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana dia orang ni? Kau masih nak berperang dengan aku, Amali. Baik dulu. Bagi tahu Walid, bagi tahu. Kau bagi tahu aja mana kau sebab budak-budak tu. Bagi tahu, malukan aku. Ini pilihan mereka, Abi. Apa agaknya hukumannya setimpal untuk pengkhianat agama? Walid! Tolong jangan hukum anak saya. Tolong hapuskan dia, Walid. Tolong, Walid. Yang mengkhianat perjuangan agama Walid macam tu saja. Abi, apa hukuman? Rejam. Rejam. Dia off phone pula. Ini yang tak kelakar ni. Tadi dia cakap dengan aku, Baiduri nak pergi ambil mak dia sekejap je. Takkan lama sampai macam ni. Aku rasa macam ada benda tak kena. Tangkap ni. Baiduri. Takkan lama sini kau nak off phone? Ya Allah, Baiduri. Jawab, Tasuk. Apa hukuman sewajarnya untuk anak kamu? Jawab je lah. Kau tahu hukum dalam jihad ummah ini? Kau nak langgar hukum Allah kerana dia anak kau? Atau kau nak patuh pada hukum Allah? Jawab. Hukum dunia. Betul? Macam mana? Saya minta maaf. Allahu Akbar. Dah 2 jam lebih dah ni. Mustahil dia orang lambat macam ni. Aku rasa ni mesti ada benda yang tak kena. Kita report polis. Sudah habis. Allahu Akbar. Allah. Kamu nak rejam anak kamu atau kamu nak Walid yang lakukan? Walid, jangan, Walid. Hentikan. Kau rejam aku seorang saja, Walid. Ini semua salah aku. Pengorbanan dari pemabuk cinta. Baik, aku takkan apa-apakan dia. Walid. Tolong! Umi, tolong Umi! Umi, jangan! Walid, lepaskan dia, Walid! Umi, tolong Umi! Walid, tolong Walid! Walid, jangan apa-apa dia, Walid! Umi, tolong Umi! Ampun Umi! Tolong Umi! Umi, tolong Umi! Ampun Umi! Tolong Umi! Umi, tolong! Assalamualaikum.
polis kan? Ya, kalau tidak, diorang tak boleh bawa keluar jenazah tu kalau tak ada report polis. Kita buat je lah. Sebab last Ekon Hamali tadi dia cakap nak tunggu Baiduri pergi ambil mak dia. Tapi takkanlah lama sangat, sampai 2 jam saya tunggu dekat situ. Taklah, saya pun tak tahu nak call siapa. Family dia saya tak kenal pun. Baiduri je yang tahu. Kalau macam tu kita masuk je lah. Masuk mana? Jihad rumah. Putri Gunung Ledang. Dulu, kini dan selamanya. Engkau jual mahal. Kau nak balas dendam dengan aku, Putri? Ha? Aku penguasa. Aku tahu sangat macam mana cara nak menguasai engkau. Sombong. Cantik. Kau ni anak buah untuk aku. Lama sangat aku dah tunggu kau. Iblis! Malam ni, aku akan tundukkan kau di bawah lapak kaki aku. Bawa dia ke pondok dia dan ikat dia. Abi, tolong Abi. Abi, tolong. Umi, kau binatang, Umi! Tolong. Umi, kau lepaskan dia! Kau jangan campur, Hambali. Abi, kau bagi tahu anak kau. Kalau dia tak tahu nak taat, berambus keluar dari sini. Binatang! Ini semua belum habis, Umi. Polis! Jam gerak! Ada 2 tahan! Macam ni! Berhenti! Kau tak pernah puas jadi iblis. Kau guna agama untuk menghancurkan perempuan untuk nafsu jahanam kau. Kau memang sial. Raja! Balikan durhaka pada aku! Rakyat tempat kau! Letak! Alhamdulillah aku okey. Kalau aku tak okey takkan aku kat sini sekarang ni. Kau ni macam ni pun nak koyo lagi. Allah selamatkan aku. Dia tolong aku, Syikin. Terima kasih juga dekat kau. Aku tahu kau yang buat report kan. Terima kasih. Tak. Tak, bukan aku. Bukan kau. Besok siapa? Saya yang buat. Alhamdulillah. Terima kasih, Umi. Pengkhianat. Aku lebih rela mengkhianati kau dari aku mengkhianati Allah. Hamali dulu lagi. Baiduri bangga dengan Umi. Hari ini benar-benar Umi menjadi pejuang untuk Ummah. Umi bersalah. Umi nak tebus segala kesilapan Umi pada anak-anak tu.
pejuang ummah saya. Ilmu ini juga untuk saya dan juga untuk awak. Islam ini wajib diambil secara keseluruhannya. Bukan diambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian yang lain. Saya tahu. Dan ambil apa saja berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Itulah kebenaran yang hakiki. Tak sangka zaman sekarang ni masih ada Nusaibah binti Ka'ab. Baiduri bukan Nur Saibah. Dia Khawla Al-Azwar. Perjuangan dah selesai. Mungkin awak dah boleh buka topeng Khawla Al-Azwar tu dan bagi saya tengok di sebalik hati Baiduri. Cinta-cintakah, cinta-cintakah, cinta bersemi dia-diakah, mungkin di hati anak terpaksi, takkan cinta suci, asmaramu harum bagaikan kasturi. Cinta-cintakah, cinta bersemi. Sebuah kumpulan ajaran sesat yang dikenali sebagai Jihad Ummah yang telah diasaskan sejak tahun 1998 oleh Muhammad Mahdi Ilman. Kegiatan ekstremis agama kumpulan ajaran sesat ini telah lama berlakukan dan berada di dalam berada pemantauan cawangan khas Polis Bukit Aman sejak November tahun lalu. Ajaran sesat ini diketahui oleh seorang individu yang mengaku bahawa dirinya ialah Imam Al-Mahdi. Pihak polis telah mengepung markas Jihad Ummah dan menangkap ketuanya serta beberapa pengikut dan isteri tertuduh. Mereka telah ditahan reman untuk membantu siasatan. Imam Al-Hasan masuk meminang Rabiatul Adawiyah. Lalu Rabiatul Adawiyah bertanya kepada Imam Al-Hasan tentang beberapa perkara, termasuklah tentang akal. Lalu Imam Al-Hasan menjawab, perempuan mempunyai 9 nafsu dan 1 akal. Rabiatul terus menjawab, jika aku mempunyai 9 nafsu, mengapa aku mampu menahannya dengan 1 akal? Sedangkan kamu yang sedang masuk meminang aku ini tidak mampu untuk menahan nafsu, sedangkan kamu mempunyai 9 akal dan 1 nafsu. Lalu Imam Al-Hasan malu dengan jawapan itu dan berlalu pergi. Jadi di manakah akalnya seorang perempuan yang rela untuk mengabdikan diri sendiri pada nafsu lelaki untuk mendapatkan berkat yang bukan daripada Allah dan Rasul? Orang yang diberi hikmah, dia mampu mengambil kebenaran walaupun daripada seorang yang pembohong. Dia mampu mengambil kebaikan walaupun daripada orang yang jahat. Tapi orang yang diberi ilmu tanpa hikmah, mereka ini hanya belajar daripada orang yang alim sahaja. Orang seperti ini tidak mendapat kebijaksanaan seperti orang yang mendapat hikmah. Jadi di manakah akal kita dalam beragama?